kita kena ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab. Tanggungjawab, lepas tu perasaan kita ni memang willing untuk memang reda, memang gila lah untuk ke benda ni. Sebab kalau kita letak duit depan, kita akan banyak penuh dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Cik Dik Agency, jenama pilihan anda. Okey, jadi baik, untuk seperti mana yang kita janjikan, setiap minggu kita akan ada tetamu jemputan kita untuk ke podcast Cik Dik Agency. Jadi kali ini amba merealisasikan impian anda untuk nak menyaksikan podcast daripada Cik Dik Agency. Semestinya orang Kelantan dan juga dekat dengan masyarakat negeri Kelantan. Kalau hamba beri gambar lebih kurang pun akan nampak lah siapa dia tetamu undangan podcast Cik Dik Agency pada minggu ni. Jadi dia ni adalah seorang penghibur. Kalau penghibur negeri Kelantan, kebanyakannya penghibur dalam seni dikir barat, lagu-lagu dialek Kelantan, mencipta lagu-lagu dan juga lirik-lirik Kelantan, dan popular dengan lagu kena sensor dulu. Jadi selamat datang kepada tetamu kita. Ini dia Pok Yi Gasing. Oh, panjang itu Rahmedin. Tunggu kelingan kita ni. Salah dulu. Dak mulut dak. Tengok macam kita kalau ada mic tangi sudah lalu. Rasa nak kecek selalu. Okey, baik. Inilah tetamu kita pada minggu ni. Jadi beliau pernah membawa lagu Kelantan ke arus perdana, iaitu lagu Kelantan Bumi Bertuah. Masa tu dah. Tahun berapa masa tu sekitar 2019. 2019. Sebabnya apa ni? 2020 tu tahun melawat Kelantan. Tahun melawat Kelantan. Jadi kita target untuk 2020 tu lagu kita jadi WhatsApp lah. Tetapi apakan daya. 2020 kan COVID. Kan COVID. Jadi tak boleh pergi ke mana-mana. Jadi tak apa je, kita tinggal dulu pasal lagu tu. Mungkin ramai pendengar kita nak tahu cerita di sebalik lagu Kelantan Bumi Bertuah. Jadi sebenarnya Pok Yi Gasing ini adalah satu nama panel di pentas dikir barat terutamanya. Di sebalik Pok Yi Gasing tu orang tak tahu nama gapo dia Pok Yi ni, asal mana Pok Yi ni. Pasalnya ada setengah orang kata asal luar negara, kata dok asal di Kelantan. IC Minggu. Okey, baik, kita sikit sebanyak kita bagi ruang kepada Pok Yi Gasing. Siapa dia di sebalik Pok Yi Gasing? Terima kasih kepada host hari ni. Kita jadi host, kadang-kadang jadi wayang gitulah. Apapun terima kasih kepada Cik Dik Agency kerana ini salah satu podcast yang mana kita boleh kongsi anak-anak seni. Berepisod lah. Mungkin lepas ni siapa-siapa dia boleh komen siapa dia nak panggil. Habis dia akan panggil. Okey, nama saya ni memanglah dikenali sebagai Pok Yi Gasing. Sebab di petah-petah besar ke petah Kelantan ke Pok Yi Gasing lah. Tapi nama sebenar kitanya, nama dalam IC Muhammad Zainuri. Muhammad Zain. Dia orang Kelantan memang dah kalau Ri ni akan jadi Yi tak? Tak juga lah, memang betul. Tapi sebenarnya nama panel kita di rumah ataupun di sekolah panggil Nuri. Nama panggil dia? Tapi Pok Yi dia ada cerita dia. Nanti mentah. Orang panggil ke dah? Nuri. Kalau gitu pernah dah orang buat lagu ya? Baru Nuri. Lagu Pok Yi dah tu. Saya bangga. Saya bangga. Okey, Nuri dah. Okey. Lepas tu tinggal di Kata Panjang. Membesar sepenuhnya di Kata Panjang lah. Sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan ni atas semua Kata Panjang. Kalau sekolah rendah ke sekolah bawah situ, menengah dah tingkatan ni Kata Panjang.
Lepas tu melanjutkan pelajaran ke IPT lah, UMK dan juga UKM. Adik-beradik kita dalam 6 orang, 3-3. Okey. Lepas tu kita punya perjalanan dalam seni ni bermula daripada zaman sekolah lagi lah. Minat dalam seni. Bukan minat dalam DK. Dalam seni. Sebabnya masa tu kita tak arah lagi nak pergi ke DK kau. Sebab kita zaman kita budak-budak dulu, dia ada ketan dia macam-macam lah. Tan di Boria, tan di apa ni panggil, pentomi, tan di sketch, dia panggil apa, teater. Tan di DK Barat. Masa tu kita gaul lah. Kau dia asal tak masuk kelas ya. Maknanya kerana seni lah. Minatnya. Jadi kita tak kira gapo dia pun, kita ceburi lah. Masa kita belajar. sekolah. Masa tu seni, lepas tu bahagian sukan pun alhamdulillah. Dalam sukan pun kita aktif juga. Siapalah satu pihak kita mewakili negeri lah main bola. Untuk pihak umum, bukan untuk Liga Super dok gapo. Untuk umur 12, 15 kan. Pihak negeri. Dalam ni adik-beradik tu berapa orang hok cenderung ke arah minat seni? Sebenarnya kita sore nyawa kita. Sebab hak solong kita tak minat. Dia minat dengar. Tapi dia tidak terlibat. Tidak menceburi lah. Kalau hak nombor 2 tu abang rasa dia lebih kepada banyak kerja lah, utama kepada kerjaya dia. Orang lain-lain tu dia macam tidak support kita. Kita menggila sikit dalam dunia main ni. Okey, baik. Sebelum kita pergi terus, Pak Yi melanjutkan dalam pelajaran ke UMK. Masa tu Pak Yi buat apa? Diploma ke? Okey, lepas pada tingkatan ni tu kita dapat tawaran degree di UMK. Masa tu UMK baru saja ditubuhkan. UMK tubuh pada 2007. 2006 dia tubuh, cuma pengambilan pertama 2007. Saya 2009. Mana batch pertama UMK masa tu tak ada grade lagi. Mana tahun keempat tu tak ada pelajar lagi. Tahun ketiga paling senior sekali. Jadi masa tu kita punya course pun tidaklah spesifik learning lah. Masa tu dia kira hak mana ada. Masa tu kita ngaji course pengajian warisan. Maknanya dalam benda hok kena dah lah dengan jiwa kita ni. Tengok duk jalan lah ni. Okey, baik. Pak Yi ambil warisan lah. Dak. Gapo dia hok Pak Yi boleh boleh tu. Hok Pak Yi boleh daripada pengajian Pak Yi tu. Supaya kita royak lah macam kita ngaji dulu. You ni dia baru saja ditubuhkan. Jadi kita punya rujuk kepada sini-sini kita tak banyak. Lepas tu kos subjek gapo pun dia macam lebih kepada umum sangat. Dia tak ada spesifik macam dia ni pengajar warisan. Mu nak dia ada museum, dia ada teater, dia ada fokus. Dia tak ada, dia umum. Jadi masa belajar tu dia gaul belaka. Nak ke persembahan boleh, nak pergi ke lukisan boleh. Tapi dululah kita kira ni. Dia ni dah ada spesifik. Ambo pun tak yakin bawah pengajian warisan ni ada beberapa subjek tu. Mungkin orang budak-budak UMK boleh komen lah. Boleh komen lah deh. Okey, biasanya lah bila kita ada degree, kita nak melangkah ke tahap yang lebih tinggi lagi. Lepas ataupun bila kita dah grade, kita nak cari kerja. Okey, Pak Yi, lagu mana masa lepas grade tu boleh kerja lalu? Kau lagu mana? Kau ataupun terus tu jadi orang DK kau? Yo, kamu kok tanya benda sebab kita bila seorang orang kapur, budak kapur belajar you, habis you kerja mana? Tak ada tu. Jadi masa tu kita result kita degree tu cukup makan. Lepas tu ada tawaran sambung belajar. Sambung pula. Sambung buat master bede. Buat master. Nampak ya kau pagi ada master. Kita pun ada master juga, kita masterpiece. Macam di hot model lama. Ya, masterpiece. Okey, master Pak Yi sambung master tu buat mana? Di Bangi, UKM Bangi. UKM. 2 tahun. Sebabnya kita sambung master tu salah satu nak nunggu kau kerja tu
Maknanya kita adalah beberapa temuruga lepas kita ngaji je. Cumanya keputusan you tu lebih awal daripada kerja. Okey. Masuk je dia masuk you dulu. Ngaji sambung ngaji. Maknanya dia sambung ngaji dulu. Okey, lesson master lah kita kerak lesson master gapo gitu gini. Pak Yi boleh kerja. Ko. Gini, nak ayat kan nak dia. Perjalanan kita dalam membina kerjaya ni agak seraga juga. Seraga. Bila habis ngaji tu adalah beberapa tawaran tapi jiwa kita ni tak kena. Kita boleh adalah tawaran di kerja di Jakeng. Ada di Putrajaya beberapa. Tapi masa tu kita rasa kita tak apalah aku tokar, aku duduk Kelantan. Aku buat benda aku minat. Lambat pun tak apa. Maknanya kita nampak dah slow-slow sebab masa kita ngaji buat master dulu. Kita tidak 100% di you. Sebab kita hanya buat tesis aja. Masa tu kita dah berada di kampung lebih kurang adalah buat show. Kita tak benda ni ada masa depan juga, cumanya kena fokus. Sebab kita masa tu kita tak ada nama walaupun kita tak ada branding. Tapi bayar dia tu orang bayar. Orang bayar dah. Kalau ada nama ni lagi kerah lah. Lagi orang ada value lah atas body kita tu. Jadi untuk kerja selepas pada ngaji, kita tak pernah makan gaji. Kalau makan gaji pun perjok daripada inilah jok-jok review, jok-jok seni lah. Jok-jok seni juga, berkaitan dengan seni juga. Video ko, show ko, MC ko. Tapi MC ni baru apa dia? Baru je. Ada 3-4 tahun ni lah. Abdul lama dah zaman sekolah lagi. MC tak pergi sekolah. Kalau sakit MC lalu. Okey Pak Yi. Bila kita tengok perjalanan Pak Yi untuk orang kata dalam bidang seni ni, Pak Yi kata bila Pak Yi nampak dah ke depan. Masa kita tak ada jenama pun ada dah orang panggil untuk buat bayaran. Jadi situ tu terdetik kepada Pak Yi, mungkin Pak Yi boleh luaskan lagi lah bidang seni Pak Yi dah. Gasi tu masa tu tak ada lagi. Tak ada lagi. Masa tu masa ngaji tu Pak Yi lah. Pak Yi cerita pasal Pak Yi pun ada juga yang menarik. Kalau kita undur sikit. Nak ambil daripada Nuri tadi. Okey. Pak Yi tu. Kita balik belakang sikit kita undur semula sikit. Pak Yi Pak Yi sebelum jadi gas ni, Pak Yi dulu orang panggil Nuri. Sekolah mana pun Nuri. Tapi kita masuk sekolah kata panjang dia, kita duduk asrama. Lepas tu tak tahulah kalau ada orang tengok video ni. Ada seorang senior saya. Nama Pak Yi, Muhammad Pak Yi. Muhammad Pak Yi. Nama IC dia. Nama betul dia. Muhammad Pak Yi. Nama betul kedok tapi Pak Yi lah. Pak Yi lah mudah. Tapi orang sayang-sayang dia kata kita ni adik dia. Ada serupa ada pas budak tu Pak Yi tu main bola juga. Jadi masuk asrama ni Tobik macam-macam gelaran lah. Hak tu nama ketel lah, hak tu nama senduk lah. Kita boleh nama Pak Yi. Tapi peringkat awal tu kita tak paling dia sebab bukan nama kita. Tapi bila dah lama-lama panggil Pak Yi. Lepas tu cikgu pun, Pak Yi. Jadi Pak Yi ni kan ada nama. Dia maknanya staf sekolah lah. Bila orang kata Pak Yi lah. Jadi lekat lah Pak Yi. Daripada sekolah, siapalah Pak Yi, siapalah kali ni. Okey. Nak jawab hak gasi tadi. Okey, nanti dulu Pak Yi. Bermaknanya bukan Pak Yi tu mari daripada Zainuri. Bukan. Maknanya Nuri tadi tu betul dah lah panggil Pak Yi ni gelar juga. Jadi gelar juga. Okey baik. Bolehlah Pak Yi gelar juga. Tubiklah pula gasi tu. Sebab soalan Pak Yi dia beli, tak ada orang tanya lagi. Ni memang kalau orang tahu nama Pak Yi ni, tu dia ada. Ada memang Pak Yi ni ada tu. Saya menopel tuah nama dia juga lah tu. Menopel tuah nama dia. Jadi kena bayar lah pasal tu trademark dia. Kejap bayar kita kejap bayar. Okey, baik. Bila boleh nama Pak Yi lekat Pak Yi, orang tu pun Pak Yi, orang ni pun Pak Yi. Gasi tu pula lagu mana? Pok kita ajak tadi lah. Kita di sekolah lagi kita ranyang belakang main. Masuk you pun sama juga. Kita ranyang belakang. Okey. Kalau di IMK ni kita popular dengan DK Barat dan juga Mok Yo. Main juga. Main juga. Tapi kita ni sebagai watak orang panggil apa? Cukup korang yang sebenarnya. Sebab kita masa tu kita habis ngaji dah balik. Okey. Ramai
Cokok Koro tu main muzik ke? Tidur dulu. Oh. Masa kita UMK ada nak buat pertukaran budaya dengan Songkla kata silap. Okey, luar negara. Songkla Thailand. Okey. Jadi Songkla bawa mainnya dia. Okey. Kelantan bawa mainnya Kelantan. Okey. Jadi Kelantan dia bawa Moyo. Moyo. Jadi nak persembah ke depan VIP Universiti Songkla ni. Jadi masa tu saya praktikal ke gitulah, tapi tidak berada dalam you lah. Bukan duduk dalam you dah. Masa tu mungkin praktikal tu pun saya sambung belajar. Saya tengok ada. Lepas tu ada seorang peroh ni nama Profesor Allah, orang panggil Bondar dia. Dia panggil Zakaria. Orang jatuh. Panggil Bondar? Panggil Bondar. Zakaria. Prof Zakaria. Lepas tu Cik ingat je Zakaria dah rasa. Baik, jangan itu je. Zakaria tengok ni. Ada Zakaria ada. Zakaria lah. Tapi dia arwah dah lah. Arwah dah. Okey. Jadi dia ni pengkaji Mak Yong lah. Okey. Jadi masa tu dia telefon saya. Staff dia telefon. Okey. Dia deke kebudayaan. Deke bahasa telefon. Ni Pok Igasi ke? Sebab masa tu sebelum lawak ke pertukaran budaya tu kita ada dah persembah hari penutup orientasi gitulah. Saya main dah Mak Yong. Tapi masa tu kita kahwin jadi Watak Raja Gasi. Jadi pertukaran budaya ni dia nampak kita ni boleh membawa Watak Raja Gasi. Okey. Beda. Jadi lah ni Gasi tu ada kelaran dah lah. Jadi dah dia tu tanya Pak Cik Gasi. Tak lagi. Sebab kita maknanya kita ni persembahan pertama kita berjaya. Okey. Jadi Pak I tu jadi Gasi. Beda. Okey. Kecek-kecek dulu. Baik. Lepas tu ada show pula. Staff prof tu prof telefon ke saya. Awak telefon ke Pak Gasi So klik main Moyo jadi Raja Gasi pula. Dia pun telefon. Hello, ni Pak Gasi ke? Saya kejut lah. Tak tahu lagi. Pak Gasi. Pak Gasi. Siapa dia Gasi? Peroh ni tu telefon ke awak ni ya Pak Gasi. Apa? Awak kan main Raja ni Moyo pakai Raja Gasi. Jadi kita pun disebabkan mungkin lah kata kita menghargai demo. Tengok bakat kita walaupun tidak dalam dunia deki pun. Itu salah satu pandangan orang kepada kita. Kita berjaya bawa watak Raja Gasi tu. Jadi kita pun bubuhlah Gasi. Tetapi bede menariknya Gasi ni bukan sebab kita nak goyak kita ni pandai main Moyo. Main Moyo ni sekadar persembah bukan betul-betul ritual ke benda. Bila sebagai pelajar ni dia kukuk mana pun dia ikut skrip gitu Iyalah. Tapi kita tahu dah lebih kurang. Cuma Gasi ni kita nak suruh nampak jadi comel. Jadi lik lah. Gasi tu kita tukar jadi gagal adalah satu inspirasi. Gagal adalah satu inspirasi. Iya. Apa inspirasi gagal tu kau dia membawa maksud lagu mana? Macam dengan ABD kejayaan menjadi inspirasi. Okey, cuba buat you lah. Tu jalan mudah Abang. Okey. Sebab Abang nampak kejayaan macam kadang-kadang Abang nak kita tengok bodoh. Dia nak boleh kau berongga berapa kali rebah dia. Sebab dia rebah itulah dia bangun. Okey. Jadi bukan ada ramai kata apa belum tak gagal sebab kalau kita letak kejayaan, kita ada sapa kepuasan dah. Bila kita gagal, maknanya kita akan cuba. 10 kali kita rebah, 11 kali kita bangkit. 10, 20 kali kita rebah, 30 kali kita bangkit. Maknanya kegagalan tu menunjukkan kita ni tidak putus asa lah. Lebih kena usaha sama. Maknanya walaupun berjaya pun duduk dalam gagal, nak usaha juga lagi. Sebab siapa-siapa punya berjaya hari ni mesti ada titik kegagalan. Abang dia pun ada dah. Ada. Bermula daripada kegagalan belaka. Ya, jadi kita nak loyaknya gini lah bila kita buat pembandangan mudah. Mak kita goda kita tu sebab dia benci kita ke sebab dia saya? Sebab dia saya. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain, anak untuk saya kan anak ke? Tapi kita benda tu lah kita tafsir lagu tu. Okey, pentafsir dia gitu. Okey, jadi timbullah sekarang ni adalah Pak Gasi. Okey, baik. Pak Gasi, nama duduk di dalam satu
arena ataupun seni DK Barak. Industri lah kita letak. Dalam industri DK Barak, bermula daripada mana Pok Igas bermula? Okey, DK ni kita kira rekah cerita daripada sekolah, daripada U ke apa. Cuma masa U tu kita bukan tukar karut benda. Kita tidak pernah menjadi tukar karut. Tidak pernah pakai mic lah maksudnya. Kita hanya pemuzik, awak-awak. Tetapi ada satu hari tu tukar karut kita hok memang duk show semua di U tu tak dapat hadirkan diri. Jadi pilihan paling sesuai masa tu adalah saya lah. Jadi masa tu saya berasa dia boleh ngarut boleh apa. Jadi saya buat show. Tapi maknanya bila kita buat show tu kenalan-kenalan kita dalam mana petabir-petabir UMK masa tu ataupun kebudayaan tu awak boleh ngarut awak ni. Jadi kita pun sebenarnya kita boleh je cumanya bila di U tu kita ada tukar karut hok memang permanent dah lah kita suruh dia lah. Bila kita habis belajar di UMK tu masuk di UKM itulah saya kembali ke seni saya untuk belajar ngarut gapo. Belajar adalah seorang saya nama We duduk di UKM tu belajar lebih kurang lagu mana gini-gini dia lah banyak bui derongeng lah. Lepas tu habis ngaji bermulanya nama Pok Igas itulah. Show maknanya kita start cari makan dengan nama Pok Igas ni. Di tempat bawah-bawah lah. Ngarut jadi tukar karut lah. Tapi masa tu dia cerita dia, kita ni bukanlah nobody lah kita dalam industri Kelantan ni. Kita ni tidak bermula serupa dengan sahabat kita hak lain. Sahabat lain besar bahasa. Kita banyak bermain di peringkat U. Walaupun kita tidak berada di Kelantan, tapi suasana DK kita di U tu mengajar kita lagu mana nak jadi seorang performer. Bila kita balik Kelantan, kita ngarut lah. Mula-mula saya ingat, habis dia rasa habis dia ingat lagi rasa. Di Peru, Tok Ngulu kita. Di kampung dia lah. Kita pun ngarut lah. Masa tu AP ada, baru-baru kenal lah. Lepas tu AP lah tanya, demo lepas DK lah ni. Demo kurang siapa kalau tengok demo. Lew kok ngarut. Maknanya Tok Joro ke? AP lu dia kasih. AP lu dia kasih, Dia kata, demo kau tengok demo macam tidak nak kata air suara dia ni habis jedok nak kata suara dolo tak ada duk nak kata padi duk demo belajar dengan siapa. Kita pun kata kau gaul belako. Kau tengok lah YouTube gitu. Kau tak ada tok guru Pasifik lah. Lepas tu kalau setahun ni demo ada identiti lah boleh lagi lah kata. Memang itulah matlamat kawannya kau tak si macam menyerupai lah. Tak si ada gambar siapa-siapa. Maknanya ada meh-meh sikit pun tak apa. Tapi jangan, maknanya air ni sikit, campur ni sikit. Letak lah DK. Tapi masa tu, malu-malu sajalah. Dia muka tak ada nama ke. Sekolah-sekolah lepas minyak. Lepas-lepas buat branding kita. Tak betul tak? Awak branding dulu. Branding, tapi lama bila kita buat branding lama deh. Kita kira-kira busuk-busuk 7 tahun kita. Barulah dapat merasai jemputan yang nak panggil berapa beda. Demand. Dah ada macam orang tak gamuk lah nak olok. Ya. Tak boleh nak main we kat si. Maknanya panggil dulu kita buat kira tak. Dari 7 tahun kita berkecimpung lepas habis ngaji tu dah 7 tahun. Sekitar 2019 20. Masa 20 tu lah. Masa lagi Kelantan betul nanti masa tu lah pas aku telefon, ni berapa nak panggil setahun ni boleh ke? Itulah barulah saya rasa ni macam industri dah terima saya. Kalau dulu macam bukan industri tak terima, kita nak masuk dalam industri. Kita mencuba bina nama. Jadi bermula dengan tukar karut kalau betul, tukar karut. Cerita bermula dengan tukar karut. Masa Pok I ngarut tu, ada tak Pok I rasa aku nak kalau boleh partner dengan dia? Tak ada. Kita kira masa tu
pun saya royak lah. Saya kosong. Dari dunia DK Barat di Kelantan saya kosong. Tak kenal siapa. Cuma kenal orang-orang hak betul-betul apa ni popular lah. Kalau otak-otak yang ada DK-DK ni kita tak berapa kenal sebab kita tidak jajak bahasa gitu. Mana orang-orang hak betul-betul ada album. Tapi otak-otak di tetap tak kenal. Betul. Jadi soalan dia saat ni? Soalan saat ni ada tak Pak Yi masuk tergambar siapa-siapa. Okey, nak jawab. Ada masa habis masa habis you tu ada satu DK Barat di Menara Tinjau. Okey, Menara Tinjau. Rambak kan. Masa tu ada ABJ Endoro. Masa tu ada ABJ Endoro. Lepas tu ada Heri Tema. Okey. Lepas tu ada beberapa kumpulan ada hati-hati lah. Masa tu saya pun ingat tak ingat. Cumanya ABJ Endoro sebab itu kali pertama saya jumpa depan-depan berpuas. Heri Tema tu sebab saya bodoh dalam komen-komen Facebook masa tu. Jadi jumpa dengan tu tukar nombor. Okey. Masa tu saya tak tahu lagi ni gapo dia bidar dia. Baru kau hanya tahu dia orang DK. Okey. Tukar nombor dan kita pun berhubung dengan kita satu kumpulan dengan di Kebebasan. Masa itulah kita pair dengan Okey. Siapalah kali ni. Ya, jadi masa itulah terbitnya sebuah lagu Kelantan Bumi Bertuah. Ya, masa tu kita kena itulah. Ya. 3-4 tahun tu barulah. Sedap agak cerita dengan ni. Okey, baik. Kalau sedap cerita lepas ni kita akan sambung pula. Jadi anda kena tunggu untuk part kedua nanti. Ya. Ya, kembali lagi anda bersama dengan kami di podcast Cedek Agensi, jenama pilihan anda. Jadi hamba masih lagi bersama dengan Pok Yi Gasi. Ya. Jadi jelas dah lagu mana perjalanan Pok Yi Gasi sikit sebanyak. Nak boleh ke Gasi, nak boleh ke Pok Yi, nak boleh ke Ngarut, nak boleh ke DK baik. Kalau kita dengar tadi perjalanan lagu Kelantan Bumi Bertuah dengan Heri Tema. Macam mana Pok Yi boleh bekerjasama dengan Heri Tema tu pula? Cerita menarik kot cerita ni. Lepas pada kita kenal dengan Heri, betulkan nombor di tempat DK Menara Tinjau. Ada Menara Tinjau, okey. Jadi kita pun, dia pun kata, kawan ada kumpulan sikit-sikit di Kebebasan tu. Beres dia. Kawan masa ni, masa tu kita baru habis ngaji kan, kerja tak ada lah. Kita boleh, tak apa. Kawan boleh fokus lah, pergi training dengan dia. Training pergi shoot boleh lah, shoot beberapa tempat shoot lama-lama tu. Kita rasa, kita ni, sampai bila ni nak jadi tukar karu, nak jadi bukan sampai bila tu kita tak say. Gapo step kita seterusnya. Maksudnya gitulah. Jadi kita buat lagu je. Demo boleh lah. Kalau ada lagu gini. Tapi masa tu sekadar kecek lah. Kita tak zahir lagi. Lepas tu kita pun kata gini lah. Sebelum kita pergi dengan lagu, kita teragak solo dulu. Bukan dengan kumpulan. Individu. Kita gerak solo lah. Gerak dengan mana semua lah maksudnya. Tapi masa tu tak ada lagu lagi. Dan ni antara sejarah Amba rasa pun akan terkenal benda ni. Bila kita nak gerak solo, sebab kita tahu masa itu kita budak. Bila kumpulan ni bayar-bayar kita. Jadi kita nak mengaruh, kita nak begini, nak begitu. Jadi payah lah. Tak ada orang tua. Jadi kita kecak kita ni kena gerak solo ni maksudnya orang nak DK kita pergi. Tapi tak bawa kumpulan. Tapi lagu mana kita tak ada mana semua. Kita masa tu kita kena ada BJ. Kita pernah ada projek masa-masa kita ngaji tu kita pernah ada projek dengan Wadi Farmasi. BJ Dominant Studio. Jadi masa tu kita orang lepas habis ngaji, duit tak ada lah. Mana income daripada sudut pendapatan tak ada. Jumpa BJ. BJ, saya ni gini. Saya nak main semua bano. Minta nak bano dulu. Bano sebab kita boleh nyanyi lagu gapo-gapo. Jadi kita ambil 3 tempo. Bano dandu, cice, membo. 3 tempo lah dia. Mana kita kacau dengan bayar.
Alhamdulillah boleh pergi show. Oh. Mana orang telefon kita boleh kumpulan kalau nak kumpulan sikit-sikit, kalau nak kawin 2 orang boleh lah. Tapi kawin dengan minus maban tu boleh. Ada lah 3-4 kali set. Oyaknya cerita nak boleh kau hafal. Okey. Suka benda. Ya, maknanya orang mari dengan muzik moden lah, kita panggil muzik moden. Maknanya kita masih lagi masa tu pergi dengan band juga. Tanpa bawa awak-awak ke apa. Nyanyi lagu gapo boleh. Okey. Nak nyanyi lagu anak topa, kau nak nyanyi pada terumbut cecek. Atas kita selesa. Member track 1, track 2. Ambo rasa ambo lah antara orang pertama buat benda. Tapi dia buat ngaban tu. Pernah juga lah dulu dengan persembahan dengan macam dengan Bana kosong. Aluk PN ke apa kan. Dia kan bawa main bana kan. Aduh, rasa kalau kena kebalik nakal juga. Lepas tu lah barulah kita ada rasa keyakinan, ada orang nak kita ni. Okey. Ada permintaan ni. Bukan kata orang dikit, orang nak kau orang nak kau nak kau body ke. Lepas tu kan kita buat lagu lah. Masa tu kita ngahin dah macam kamcing gila lah. Mana-mana tempat pun kita pergi, dah kita penuh. Pergi so tempat tu ni bayar dia 50 ya bagi 2. 30 ya bagi 2. Maknanya bermula daripada situ lagi. Ni awal ada jok ni. Mana bacok. Bayar tapi pada kawan seorang ni 50 ya kan lagi. Pakana kita bagi 2. Gitu. Kawan ada job back wah ni apa ya? 30 ya. Boleh kau bagi 2? Boleh. Masa tu maknanya kita mencari letak dan juga marketing pasar diri lah. Pasar diri. Memasak diri dulu. Lepas tu kita rasa macam boleh buat lagu. Duk lepok-lepok. Ketuk meja. Di kubek kerja. Duduk buat lagu no. Ni tempat kita tengah meja ni geduk. Lagu jadi ni tu. Waktu 2019. Macam saya ni saya perasan. Tahun depan ni ada iklan tahun melawat Kelantan 2020. 2020 Jadi kita buat lagu pasal dengan dia. Kita buat lagu pasal Kelantan kan dulu. Pasal apa? Kita buat pasal Mokyung, Kondek ke Barak, pasal Kelantan. Tobiklah Kelantan betul. Masa tu tak tobik lagi Kelantan betul. Maknanya kita dah makan ketik. Bayar. Buat tempat? Buat di rumah ayah akak saya kahwin. Kita ada seorang ayah akak ni. Di Kubek Kria ni. Ada bilik dah saya ni. Dia beri bilik. Masa kalau macam buja dulu, masa kalau saya ada jok-jok di Kota Baru. Esok pagi saya pergi tidur situ lah. Tak balik lah tak manja. Jadi kita pergi balik tu buat situ. Anak posu masa nak kita main posu. Buat tobik. Tengok lirik tu, kita nak buat lagu tajuk gapo ni. Kata yang betul. Jadi kalau masa tu abeding, kita ayat abeding, kita ada piti abeding. Allah. Lagu mana nak kahir dak? Dengan kita ni. Dia bini dah masa tu. Boleh piti habis. Kita masa tu kita boleh piti, kita sorang, makan sorang kita lah. Siapa duit kita. Ambil 50 jas sipen buat video klip. Boleh siapa tahap tu boleh. Kata kita kena sipen ni tu. Lagu ni kita main-main kita kena pertaruhkan modal untuk kita target 2020 tu untuk duit sipen. Masa tu kita tak tahu lagi nak shoot dengan siapa dia. Tak tahu nak gagal siapa. Tak tahu nak gagal lagi Cuma masa tunya kita kena dah lah masa tu. Ada beberapa program dah lah dengan Abera Media. Agak lama tu. Abera Media. Jadi telefon dia Abera. Kita ni ada lagu sikit-sikit. Cuma kita ni tak ada bajet Abera. Berapa Abera bajet Abera ni? Dia pun Abera tak ambil dah video. Buat dah masa dia rehat. Dia rest sungguh. Tapi dia tengok kesungguhan kita masa tu kita anak muda kita orang baru. Kini hari kita malah ayat jumlah. Cuma ayat kini hari cedek duit ke kru Abera. Dia nak tolong juga. Dia nak tolong. Sebab masa tu dia tengok kita ngahir ni alah gerah ke comel dah. Masa tu gini dia cedek duit kru lah. Lepas tu tak apa. Abera ni kira Abera memang tak buat dah video. Sebab kalau Abera buat hari ni
Set dikirnya kita Akhir tanya. cari pula. Cari pula. Sebab Ah, Abang Ronald hak. Tapi dia mungkin dia pun rasa macam berbesar hati lah kot. Dia tengok kita semangat. Usaha gapo. Usaha. Buatlah dengan dia. Okey, kau duit sipen ni abis sipen bui. Lepas tu buat masa tu YouTube tak apa leka masa tu. Lagi. Lepas nak pun mana ye? Abis dah. Dia pun tahu juga. Cumanya masa tu dia duk main wayar kulit tu. Betul. Animasi tu. Masa tu dia tahu juga. Lepas pada tu itulah baru dia tahu kata YouTube ni ada bayar dia. Okey. Maknanya tak apalah boleh dia dah. Tapi dia pernah telefon kita belanja makan atas kejayaan lagu tu. Beres lah, tak ada masalah. Tapi alhamdulillah lagu tu dapat perhatian ke MHI TV3. MHI masa tu deh. Masa tu. Tahu? 2009 belah. Tahu. Sebelum Covid. Sebab gini. Kita waktu beat tu. Dulu dia suruh dengan PP ni. Page dalam Facebook ni lah. Page anak Kelantan, page Kelantan, page Cakap Keli, page Kotu, page Goli. Page besar. Page besar ambil lagu kita ni. Okey. Sebab masa tu lagu Kelantan ni lama dah tak ada. Tak ada. Lagu pasal Kelantan. Betul lah lagu negeri Kelantan ni. Lagu negeri Kelantan lama dah tak ada. Tiba-tiba tu beatnya budak baru ni. Lagu ada rap pula. Okey. Jadi demo ni masa tu tak ada copyright gapo, demo ni ambil buh. Ya. Lega. Jadi dan di Kelantan ni ada seorang wakil wartawan TV3 ni. Okey. Wan Daud tu. Jumpa dengan tu gerak jumpa dengan kedai makan, kita pun ya. Abang kita ada lagu baru. Tapi lagu ni tu beda, cuma abang dengar lah lagu mana kalau boleh ke tengah ke kalau lagu mana dia pun dengar. Boleh kira ya tu. Tak apa saya try submit ke HQ lah, media prima lah. Tapi tak tahulah slot mana awak boleh kalau kata MHI kalau boleh slot mana-mana pun tak apalah. Tak apalah kata. Dan dia nak pendekkan cerita, lagu tu memang mendapat perhatian. Selepas pada lagu tu view pun mencanak naik. Kita telefon, kita pergi dengan air. Pergi pun dengar lah dia dengar tak sekolah ada lah kita. Iyalah. Maknanya kita pun bertokar. Habis dia tahulah bila pergi Kuala Lumpur ni kos dia kita punya gabung. Masa tu memang sekolah tak apa tu. Tak apa ini adalah peluang kita, brand kita. Selesai belakang klik tu. Situlah bermulanya value kita mula dipandai. Alhamdulillah. Hanya orang dah start telefon berapa nak panggil berapa. Kita nak cakap terima kasih jugalah mana-mana sudi support lagu Kelantan Bertuah gitu. Jadi situ titik lagu Kelantan Bumi Bertuah yang orang kata sampai melangkaui ke arus perdana dah. Bila masuk MHI ni dia pandangan umum berjaya dah. Berjaya. Besar tu. Maknanya pandangan umum orang Kelantan yang duduk luar boleh tahu. Dia biasanya Kelantan duduk luar lama ni, dia tak ambil tahu pun pasal dia sebab dia kerja. Sebab dia kerja. Dia tak fokus sangat kepada dunia hak berlaku dalam Kelantan ni. Betul. Jadi bila duduk di satu tahap situ tu, bermaknanya sudah mendapat satu kredit yang cukup besar bagi lagu tu. Jadi Kelantan Bumi Bertuah pun di negeri Kelantan pun disambut baik oleh pendengar-pendengar pada masa tu dah. Pihak tabir. Vendor penganjur-penganjur. Betul. Alhamdulillah. Dan retek daripada lagu tu juga, Pak Yigasi melangkah ke satu bidang lain juga. Ada buat short film, ada berlakon filem, ada juga masuk drama-drama. Betul. Jadi sebenarnya benda tu tadi adalah pecah daripada kejayaan ni. Pecah daripada kejayaan ni. Betul. Dan juga Pak Yi juga diangkat juga tadi ditengok apa Raja Gasi tadi oleh Profesor Zakaria apa tadi. Bukan Profesor Zakaria. Zakaria tabah dia. Profesor tadi. Farouk Zakaria. Maafkan saya, Prof.
Maknanya Profesor Faruk Zakaria. Dan sekarang ni dia ada meninggal dunia. Al-Fatihah. Jadi kita pakat-pakat Al-Fatihah. Ya. Kita harap dengan orang panggil apa? Tuah yang dia beri kepada saya ni. Kita nak ayat dia arwah ni. Semasa saya habis ngaji. Boleh kata tiap minggu, tiap bulan dia akan update perkembangan saya. Okey. Lagu mana awak beres kau tu? Ayo saya doakan awak berjaya lah dalam dunia seni. Perjuangan saya hari ni ada semangat dia juga. Ada semangat dia. Okey, jadi bermakna bakat Pak Yi ni nampak dah oleh dipandai dah oleh Prof Faruk Zakaria tadi tu. Jadi sebab itulah Pak Yi pun boleh orang panggil juga Pak Yi pergi jadi pelakon. Walaupun orang kata tambah hair. Kau tak kira lah. Jadi ada untuk orang panggil juga Pak Yi. Okey. Mana tempat Pak Yi pergi mula-mula luar daripada bidang DK ni pergi ke belakang? Masa bila kita dah mula dikenali, pelbagai tawaran lah masuk. Bukan kata DK saja. Maknanya review, production. Betul. Jadi masuk. Jadi bersyukur sangat masa tu kita ada antara lakon yang pertama saya lah dalam TV ni Pak Yacin Code. Besar tu. Pak Yacin Code. Code ni fenomena. Masa tu jemput daripada Abis Sabri sendiri melalui Arjuna Sukma. Arjuna Sukma. Jadi adalah watak kalau awak tengok. Lepas tu kita ada cerita dengan Syami Sazli. Betul. Ada beberapa filem ataupun telemovie dia saya join. Tapi sebenarnya secara jujurnya kita tak ada basic belakang. Iyalah. Cuma disebabkan bakat kita ataupun nama branding kita. Orang nak tengok ini boleh ke dak? Berlakon lagu mana? Tapi kalau untuk kita lebih selesa di zone industri DK lah. Tak kira lah nyanyi ke, MC ke, aktiviti petah lah kita kata. Gitu. Okey, jadi Pak Yi pun juga buat sound system saya tengok. Betul. Saya tengok dalam media ada buat sound system. Selaku sound system gini backwah. DJ backwah ya. DJ backwah. Bukan DJ backwah jah sebab orang-orang tak boleh. Betul gini DJ backwah ni sebenarnya sebab kita tak kerja. Lepas habis ngaji itulah sumber kita. Kita tak kerja, kita tak kerja. Jadi gapo kita boleh jadikan income? Kita cari modal, kita buat sound system. Maknanya dia dekat dengan man kita. Betul. Tapi kebelakangan ni kita dah kurang ke sound system sebab permintaan kita dipentas lebih banyak daripada tu. Cumanya sekiranya ada. Cumanya untuk kita promosi tu mungkin repeat order yang belum-belum ni lah. Iyalah. Tapi insya-Allah lah selepas pada ni kita cuba dapatkan satu set sound system yang lebih okey sikit. Kita jalan comel sikit. Mana tahu lepas pada ni kita dapat tawaran di hotel-hotel, dapat tawaran di dewa-dewa yang besar. InsyaAllah. Lepas tu ni kau kerabat-kerabat. InsyaAllah kita minta sponsor daripada Fadil Entertainment. Okey. Kita buat tu QR. Okey, jadi tu adalah perjalanan Pak Yi sebagai orang DK lah. Dan Pak Yi juga mencipta lagu, ada buat lirik-lirik. Dalam banyak-banyak lagu Pak Yi duk buat, Pak Yi duk cipta lirik tu, Pak Yi rasa keikhlasan dalam Pak Yi mencipta lagu dan lirik. Lagu mana? Lagu gapo Pak Yi buat tu? Ikhlas dan betul-betul Pak Yi rasa aku betul-betul ni aku sayang, aku sapa molek, tapi aku nak bagi orang ataupun aku nak nyanyi sendiri lagu gap. Okey, soalan tu selain daripada lagu Kelantan Bumi Betul. Okey. Kalau dari sudut penciptaan yang berjaya adalah Kelantan Bertua. Kelantan Bumi Betul. Yang berjaya. Okey. Tapi yang apa dia macam hati kita hati. Kita ada lagu Payahku nak lupa. Payahku nak lupa, tak sedar ku ingat. Lagu tu saya buat 2000 masa 13-14 gitulah. Okey. Tapi lagu tu baru jumpa tu pada
beberapa tahun lepas. Saya beri ke Acik MCP. Oh, lagu lama dah lah buat. Lagu lama dah, cumanya bila mood tu bukan watak kita. Okay. Jadi kita tak yakin nak bawa. Okay. Tapi lagu tu memang hasil dia penulisan jiwa kita yang meruntung. Jiwa kita yang kecewa. Maknanya mari daripada perasaan kita. Melepaskan penulisan kita tu. Payahku nak lupa. Payahku nak lupa. Tak sedar ku ingat. Itulah. Maknanya kita nak lupa orang. Okey. Tak ingat tapi payah. Payah. Kita kasih kita masa tu. Adalah cerita dia. Ada al-kisah. Tapi itu adalah penulisan yang melalui daripada hati kita. Maknanya antara banyak-banyak lagu tu, lagu tu adalah lagu yang mari daripada jiwa kita. Tapi hak lain pun hati juga. Hati juga. Cumanya bila kata tu hak paling. Yang paling. Payahku nak lupa. Payahku nak lupa. Sebenarnya lagu Pak Yi ni pernah berada di dalam CD satu ketika dulu. Betul. Sebelum Sekali dengan Abadi. sebelum CD tu orang kata sudah tidak habis zaman lah. Jadi Pak Yi pernah tak sebelum tu ada selain daripada CD selain daripada lagu bersama Bedis, dia ada tajuk Swadaya. Projek Wadi Farmasi. Sebelum Swadaya tu ada lain-lain CD tak? Lagu pertama saya bukan recording dalam studio. Recording di Konti. Konti mana tu? CHR Gegar. 2013. Okey. Tahu lagu ke apa? Lagu ke dia? Mana? Bola Kelantan. Okey, pakai ada cara geger. Bola Kelantan. Masa tu perlawanan final Kelantan jumpa Singapura. Masa tu saya belajar di UKM. Jadi saya duduk training dengan Balumah Putrajaya. Betul. Jadi salah seorang daripada Balumah ni ada connection dengan Gegar. Jadi Gegar buat tawaran ke Balumah untuk mari ke Konti untuk promosi final ni. Cuma dia nak minta lagu baru. Jadi Demon ni pengurus ni telefon saya. Buat lagu baru pasal bola. Itulah lagu pertama saya masuk radio. Tapi rekod terus di Konti deh. Terus di Konti. Tapi kalau ada betul di Gegar, kalau di Gegar ada bawa tu beat kita nak tapi boleh minta. Boleh ambil jangan. Okey, tu merupakan lagu yang pertama rekod Tobik Radio apa semualah. Rekod pun di Konti tu. Lagu yang keluar dalam CD. CD ke apa dia? Lagu pertama Pak Yi keluar. Lagu ni kita projek bersama dengan Wadi Farmasi. Swadaya tu lah. Swadaya kita. Sebelum Swadaya. Tak ada. Memang CD dalam Swadaya ada. Tahun berapa yang masa tu? 2015 dah. 2016. Okey. Lagu CD tu netu lagu Hotel Aku Nak Bayar Bela. Betul. Hotel Aku Mau Nak Bayar Bela. Siapa dia dah cipta lagu tu? Budak berbaju putih. Sebab kita tak nak Ciptaan sepenuhnya Abadi. Dan beberapa lagi lagu yang ada dalam Swadaya. Tapi album Swadaya tu sebenarnya idea daripada bos Wadi Farmasi. Betul. Tapi sekarang ni dia fokus kepada pekerjaan hakiki dia lah. Dia pegawai kan? Pegawai. Terima kasih juga kepada body kita Wadi Farmasi. Sebab tapi saya tengok kemunculan awal-awal Pak Yi pun ada bersama dengan Wadi Farmasi sebelum dia terus fokus kepada kerja dia. Sebab okey, rentet daripada kejayaan lagu Bola Kelantan tu saya dihubungi oleh Wadi lah. Untuk keluarkan satu single namanya Uniknya Kelantan. Barulah jadi CD. Uniknya Kelantan. Lagu duit. Saya duit dengan dia. Okey, betul. Na 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 gitu lah. Saya ingat dah. Betul. Saya ingat ada tempat go tu. Sebab saya tahu lagu tu sebab dia ada elemen melodi
Karut Tani. Betul. Betul. Okay, saya kalau abang ngarut saya tengok lalu lagu tu. Kan tak ingat dah melodi dia Tak ingat dah kalau nak cari cepat-cepat ni tak tobik. Itulah. Lepas pada saya buat projek dengan Wadi Farmasi pasal unitnya Kelantan, barulah ke Swadaya. Sebab dia tengok kejayaan lagu tu kalau dulu lah ni pun ada cumanya dulu dia ada carta-carta hit Pantai Timur sejak radio lagu unitnya Kelantan antara top 1 lah dalam beberapa minggu memegang carta. Lepas tu Wadi pun buat Swadaya projek kita lah. Okey. Swadaya masa tu tahun 2016 saya ingat tahun 2016 dia minta dengan saya ada 2 lagu. Masa tu lagu dalam tu hak saya sendirinya ada Utai Aku Nak Bayar Bila dengan Adik Belajar. Betul. Lagu tu kena buat mula tadi lagu Adik Belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitar Adik betul. Belajar cepat-cepat. Biar masa depan. Gitu. Lagu-lagu betul pengajar lah. Okey, baik. Pak Yi bersama dengan kata banyak lah dengan dalam Swadaya dengan banyak lah. Ping, tobik pula Pak Yi dengan Cik Adik Agensi. Tiba-tiba. Ping, tobik. Mana Pak Yi dengan Cik Adik Agensi? Okey, kok mana hubungnya? Walaupun orang kata tak pelik, walaupun Pak Yi duduk di Rata Panjang, Cik Adik Agensi duduk di Macam pun tak pelik pasal orang tahu. Kita tahu dah Pak Yi gas ni. Perkhidmatan kita maknanya mana-mana syarikat, mana-mana orang-orang yang bekerjasama dengan kita yang berhubung dengan kita. Cuma jadi lekat lama tu buat apa dah? Lekat lama dia buat apa? Ada kaitan lagu mana? Adakah Pak Yi gas ni secara rahsianya gisai gapo-gapo kau? Tak sirayak ke ambo kau? Tak ke ambo gisai lang kau? Dia kira. Kita tahu Cik Edik ni satu syarikat agensi insurans. Tetapi owner dia ni panggil gila man ni. Suka kepada man ni. Jadi ambo yakin dan percaya orang Edik di Kelantan ni pernah mendapat jemputan dia. Betul. Walaupun sekali, walaupun 2 kali. Tapi kita ni jadi rapat dengan dia ni sebab tak tahulah connection kita dengan dia jadi semakin lagu mana dan mungkin kepakaran kita ataupun khidmat kita ni sesuai untuk syarikat dia. Dan pertama kali kita projek dengan dia ni, dia lama dah berhubung dengan kita. Cumanya duk main berhubung. Nanti kita ajar. Betul-betul mengesah kita ni. Carnival Cik Edik Agensi lah. 1 dekad ke? Bukan sebelum tu. Yang kedua. Okey. Mula-mula kali dengan Gegar ke awak. Betul. Masa tu dia dah ada nak panggil dah. Cuma saya ten dia jadual lagu mana. Tak apa kita panggil hak sekali lagi. Pak Yi partner dengan Isai tu. Yang kedua. Hak tu lah. Yang kedua. Jadi pengacara tu kan. Pengacara. Okey. Jadi start situlah kita punya orang panggil apa? Klip kita dengan Cik Edik ni semakin. Dan dia pun kalau ada gapo-gapo pun dia tak tinggal kita. Maknanya ada idea gapo kalau kahwin warga ni pendapat dia mogan. Jadi bila kita tengok sampai situ Cik Edik agensi ni bukan sekadar nak cari maknanya nak ambil kesempatan cuma atas dasar nak sign dah. Dan kita tahu dia orang nego kok mana pun dia reti nilai kita. Gitu. Boleh pakar kedok dia kata Pak Yi ni tak boleh pakar ni pada sekali tu lah. Ambil padir lepas ni. Ambil padir ada kita letak tepi. Okey. Perkhidmatan Cik Edik Agensi ni dekat kau dengan Pak Yi Gasi ataupun Pak Yi Gasi memang customer dia untuk Rotek Insurance? Sebelum kita kenal Cik Edik kita tawak dengan dia. Mungkin di atas panjang pun ada ya insurans kita Okey. Bermakna bukan kaitan dalam memang dalam dunia seni. Dalam dunia seni. Dia pada kita untuk event dia. Ke lepas tapi sebelum tu dia pada kita jelajah kecil-kecil ni. Dia pada ada ke di event dia hak jelajah kampung. Dia pada dah. Hak besar tu kira mana retet kita dengan dia ni nak gini semacam tangan. Kemas. Lagu mana perkhidmatan sepanjang ni? Sebab pada kita kenal dia 2-3 tahun ni insurans kereta kita semua dengan dia belakang dah. Kalau kita
melalui WhatsApp lah ni. Ataupun kalau kita pernah customer dia atas nombor pelik ya. Macam kereta Pak Yi parking Kuala Lumpur tak bawa balik tu. Oh, tak apa. Tak apa. Royak je. Royak. Royak. Macam Mustang. Jangan tu kan 5.0. Itu jual dah. Okay, tak apalah kalau tak seroyak. Okey, jadi perkhidmatan CAD agensi ni sebenarnya orang ramai kata mudah basuh senang kira. Macam Pak Yi di kata panjang nak urusan lah ke mana? Itulah. Kalau kira dulu kita kena pergi office. Lepas tu kita pilih orang dekat. Betul lah. Lo ni CAD dia ada atas talian tu. Lepas tu kita royak. Kalau mungkin kita customer pertama ni mungkin keyakinan kita kepada perkhidmatan CAD ni mungkin kita 50-50. Kena mari, kena tengok tu Tapi bila dah kita berusaha untuk tahun yang kedua tu, ambil atas nombor pelik je. Boh, ni nombor pelik kereta kita ni berapa untuk tahun ni? Cek. Ya. Nak bayar lalu ke kan? Bayar lalu. Lepas tak resip. Lepas lah ni pula tak ada pering-pering dah lah ni. Okay, semua dah ada JPJ, my JPJ dah. Lagilah mudah. Lagi senang dah. Jumpa polis kat tunjuk dalam telefon. Jadi itulah sebenarnya kelebihan yang ada pada CAD agensi ni. Pengurusan dari segi urusan dia tu cepat, mudah dan berkesan. Sebab itulah kita kata ini adalah jenama pilihan anda. Betul. Jadi kalau siapa-siapa yang masih lagi belum buat perkhidmatan bersama dengan CAD agensi, jadi anda kena cuba. Kena kok mana power kena cari. Kena teras sekali buat dengan dia. Itu teras. Dia teras sekali kok mana pun kita rasa mudah basuh sini. Tambah pula BD. Orang-orang hok boh-boh jenis ada banyak syarikat hok bunyi banyak kenderaan kan. Mari lepas sini pakai lepas sini. Kalau individu tu mungkin awak ada nak saya-saya je. Tapi kalau syarikat contoh bawa syarikat awak ada 8 kenderaan. Banyak. 10 kenderaan. Lepas sini. Kuat tu ada bayaran lebih lah. Mungkin itu. mungkin ada QR code. Okey, Pak Yi. Kata nak tarik orang muda supaya menjadi kata ni lah dengan dunia law ni. Dia beza dah. Zaman Pak Yi beza, zaman apa dia beza. Zaman law ni saya rasa lebih rapat lagi dengan Pak Yi nak banding dengan apa dia. Dengan dia dunia medsos law ni dengan TikTok, dengan GoTo, dengan Goninya. Perkembangannya cepat. Perkembangannya cepat. Jadi nasihat Pak Yi ke orang muda yang nak melibatkan diri juga dalam bidang seni khususnya di Barat. Kita kata lagu mana pandangan ataupun idea cadangan nasihat daripada Pak Yi. Okey, kita tengok macam kat saya ni melalui dia pun melalui zaman lagu mana nak dikenali. Betul. Mungkin dia daripada promosi stesen radio, Sangkoba kan. Macam saya dah zaman media sosial. Tapi masa zaman saya tu media sosial baru diperkenalkan. Cumanya tak ramai ada account lah masa tu. Kata lapas Soho. Tapi zaman ni ambo yakin dia percaya semua orang dah tahu apa itu konten. Dah faham dah. Faham dah buat video. Jadi untuk adik kakak kita, adik-adik kita yang baru ni gunakan platform kita ni sebaik mungkin. Dia jangan disebabkan nak popular, nak Soho, nak dikenali, menggunakan arah yang salah. Tapi orang kata salah pun tak apa. Soho juga. Tapi sebenarnya Soho ataupun dikenali dengan benda yang tak molek adalah sesuatu yang gagal. Walaupun dari sudut pandang mata Soho, tapi sebenarnya branding kita ataupun image kita tidak dipandai orang lah. Baik kita nak slow, tapi dari dari pandangnya baik lah. Macam Ambo sendiri pun ambil masa 7 tahun ambil dia untuk dikenali. Jadi hari ni Ambo yakin buat video hari ni esok Soho dah. Yakin sebab bantuan daripada TikTok, bantuan daripada FIP. Cepatlah loan ni dah, cepat. Boleh bayar pula loan ni, bayar view. Maknanya
kita nak lebih Netup lagi. Boleh banyak, boleh tambah lagi. Boleh tambah. Atas keinginan dia, atas idea ya Lala ni. Jadi tapi untuk dapatkan branding, untuk dapatkan jenama, sesuatu yang suka. Walaupun video tu netu ataupun dia soho dalam live, tapi untuk dapatkan branding yang dihormati adalah sesuatu yang payuh. Jadi kena jaga, kena pandailah guna media sosial ni supaya mendapat faedah pada kita. Tak kira lah nak jadi orang deki ko, nak jadi influencer ko, tiktokers ko. Penting sekali guna dengan baik lah. Ya, hak tu lah betul lah ni. Sebab kita pun kalau boleh biar tubik diri kita tu orang tahu ke arah sebab gini Abdi, bila kita buat sesuatu yang tak comel, hak tak comel mari dengan kita. Betul lah. Cek kaki-kaki nakil dia mari, kaki-kaki netizen mulut puaka. Bila kita buat comel, walaupun pandangnya dari sudut view, dari sudut tu tak banyak, orang-orang berkualiti mari dengan kita, orang-orang hak suka pada kita. Dia mana tahu jackpot kita dapat tawar daripada brand-brand besar. Sebabkan kita punya profil kita boleh bagus budak ni. Bagus budak ni. Dan saya pernah ada beberapa tawaran daripada jenama-jenama besar kalau tengok YouTube saya antaranya kita sebut lah. Saya pernah dapat tawaran Mitsubishi. Collab dengan Mitsubishi. Saya pernah dapat collab dengan Kowe. Besar tu. Saya apa lagi dengan kedai-kedai emas, dengan kedai kopi-kopi. Banyak lah. Jadi itu sebenarnya penting untuk image kita. Betul. Jadi kita nak menggerakkan diri kita ni mana? Jadi kita ada dua cabai, pilihlah cabai yang terbaik. Kalau nak sehu dalam media sosial saja boleh lah. Tapi baik tak salah. Baik tak salah. Jadi untuk orang baru dah. Jadi Pak Yi pun banyak juga buat dia buat tubik bakat-bakat baru ke depan. Contohlah kita kata yang terbaru ni geng Tiga Beradik. Betul. Maknanya benda tu keluar daripada Pak Yi. Lepas tu kita ada siapa dia? Penyanyi apa dia lagi? Juan Lucero. Dulu ada satu budak Pak Yi pernah nak buat tubik nama Mai Anak Patah. Tapi tergendala. Tidak kesampaian. Jadi antara pilihan tu mestilah kena bijak lah. Sebab tu kadang-kadang Pak Yi nak buat tubik pun kalau perjalanan dia tu tak bijak, tak jadi juga. Maknanya tapi kita nak selit sikit, kita cerita sikit lah pasal tak jadi gitu. Mai Anak Patah. Ramai sebab lah ni FIP okey. Jadi ramai orang tanya buat apa Yi demo tidak menunaikan janji demo. Tapi mungkin eksklusif lah untuk di CD podcast ni. Lagu dia siap berlaku HBD. Saya buat kali akhir. Lagu siap, video siap. Lepas tu kita pun nak masuk fasa promosi dah lah. Jadi kita bukan nak aib ke siapa-siapa ni. Cumanya alik saya ni, saya dah plan betul-betul untuk dia. Untuk dia, maknanya bila kita lepas video ni, dia akan dapat jemput mana sebab dalam video tu kita buh nombor telefon tidak melalui kita lah. Tapi apakan daya dari pihak dia sendiri ada masalah. Kita pun tak nak cerita masalah tu, cumanya masalah yang tak dapat diceritakan, tak dapat nak kita nak jelaskan. Cumanya alik saya, memang saya dah plan 100% comel dah. Cumanya mungkin rezeki tidak menjebelahi dia. Tapi hamba rasa orang-orang terdekat Mai Anak Patah ni tahu cerita ni. Cumanya orang-orang hok jauh-jauh hok jenis tak tahu cerita tu, hanya nak ada peluang nak kata kita nak Pak Yi buat senyap janji nak naik budak ni. Jadi tu penjelasan daripada Pak Yi lah. Okey, lepas tu kita nak Pak Yi ni lah sikit memberi kata-kata semangat ataupun pesan kepada semualah yang mana meminati dalam bidang seni, ataupun hasrat Pak Yi kepada orang baru. Apa dia pesan ni ataupun nasihat daripada Pak Yi? Kita dalam mana ni Abdi, nombor satu sekali kita kena ada rasa
tanggungjawab. Tanggungjawab. Tanggungjawab, lepas tu perasaan kita ni memang willing untuk memang reda, memang gila lah untuk ke benda ni. Sebab kalau kita letak duit depan, kita akan banyak penuh dengan orang. Betul. Tapi duit ni akan mari. Ataupun pendapatan ni akan mari selepas pada kita betul-betul duduk dalam seni ataupun kita memperhambakan kita dalam seni. Tapi budak lah ni maaf cakap rakyat lah. Netuk sikit kak kita telefon nak pada kak. Dan nak panggil kita ni sikit-sikit ada rega dah. Jadi kadang-kadang kita kanja juga tapi betul. Cumanya mungkin kena ambil masa sikit lah, setahun 2 tahun lah baru dah. Ni kalau baru-baru ni dia panggil apa, awak tu kejut tabu dahulu tu. Sebab bila awak masuk dalam industri, awak akan bergelombang dengan orang seni ni lah. Betul. Dia akan bermain dengan pokok kita sama kita jeput ni. Tapi awal-awal dah awak meletakkan tag harga tu, dia jadi pandangnya sini kita ni. Budak ni pedak. Kita rasa apa dia tak? Macam saya sendiri pun 7 tahun, dalam masa 7 tahun saya tak pernah tak rega. Tapi sekarang ni pun tak pernah letak rega. Cumanya bila orang tanya nak kita ikut tak boleh je kena letak. Jadi kita terpaksa buat pada kadang-kadang syarikat ni dia nak quotation sebab dia nak buat involve. Betul. Kalau jenis saya hok jenis kena-kena kak, tak apalah awak demo buat projek pakai tegi ya. Tapi kalau awak tu nasihat paling besar sekali, jangan mudah rasa diri kita ni nak so ni mudah. Orang salah gitulah. Lepas tu kepada adik-adik yang berbakat, jangan tusuk selahkan bakat anda, nyanyi ko, berlakon ko, sebab pandangnya mata-mata ni ramai hak akan tengok dalam telefon. Betul. Kita pandangnya kita sebagai orang seni akan nampak budak ni bagus. Pandangnya orang negara, nampak budak ni boleh buat promosi ni. Mungkin membuka peluang rezeki juga. Jadi guna dengan baik. Pastikan kita ada matlamat betul. Dan jangan isap ganja. Jangan isap ganja Kalau nak isap juga kena panggil hamba. Hamba gigak. Gitulah benda. Okey, jadi gitulah perkongsian ataupun sedikit sebanyak yang kita dapat tahu daripada Pok Igasi. Betul. Jadi seperti mana yang anda tahu, kita berlangsung selama 1 jam untuk 1 minggu. Dan insya-Allah anda kena selalu tengok di ruangan komen, dan anda kena selalu komen, anda kena pergi kepada YouTube dan juga medsos Cek Dek Agency, kerana di situlah maklumat-maklumat yang kita akan letak siapakah tetamu yang akan kita jemput untuk minggu-minggu yang seterusnya. Betul. Jadi anda jangan lupa juga untuk terus support Cek Dek Agency kerana ini adalah satu jenama pilihan anda. Jadi sampai di sini saja saya bersama dengan Pok Igasi di podcast Cek Dek Agency. InsyaAllah minggu hadapan kami akan siarkan ataupun kami akan sajikan yang lebih terbaik untuk anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas.